DAP dengan Don Zong ni nak apa sebenarnya? Bising sungguh tentang UAC untuk diiktiraf di negara kita. UAC ni dia melaksanakan kurikulum Taiwan. Dan UAC ni kalau kita tengok, kita renung akan berlaku di sana, UAC adalah sebagai racun yang boleh menggagalkan keharmonian kaum. Kenapa saya kata macam tu? UAC adalah racun kepada keharmonian kaum. Sebab disebut pendidikan, dia akan bercakap tentang kemenjadian hasil kepada sistem pendidikan. Iaitu apa? Kemenjadian pendidikan untuk melahirkan bangsa kebangsaan. Bangsa yang hidup dalam negara kita ini. UAC yang kurikulum dia, kurikulum Taiwan, mana mungkin dia akan melahirkan bangsa kebangsaan? Apakah DAP dan Don Zong nak melahirkan bangsa Taiwan? Ada orang kata, oh UAC ni aset negara. Bagaimana boleh terima dalam kepala kita UAC itu sebagai aset negara? Bila sebut dalam aset negara, dia mesti sesuatu yang sangat bernilai kepada sebuah negara. Dan nilai itu mesti ianya bermanfaat kepada seluruh rakyat di negara kita sendiri. Kalau Malaysia ini bermakna UAC itu bermanfaat pada semua bangsa di negara kita ini. Tapi apa yang berlaku? Saya nampak UAC ini mampu menghilangkan taat setia kepada raja dan negara. UAC boleh mewujudkan, melahirkan jurang yang besar berkaitan keharmonian kaum yang berlaku di negara kita. UAC juga akan melahirkan generasi yang tidak mampu menghayati sejarah negara kita Malaysia ini. Sebab tidak ada sejarah negara kita dalam kurikulum UAC. UAC ini juga dia akan melahirkan anak bangsa yang tidak menghormati, menghayati perlembagaan persekutuan. Kenapa? Sebab UAC sendiri melanggar perlembagaan persekutuan. UAC juga akan hilang hormatnya kepada keistimewaan orang-orang Melayu di tanah airnya sendiri. Sedangkan di negara kita ini mengangkat tentang keistimewaan orang Melayu. Akan hilang hormat dia. Dan saya yakin UAC ini juga akan meletakkan SPM, sijil pelajar Malaysia itu, sebagai second class dalam penerimaan jawatan di syarikat swasta nanti. Dia akan mengambil orang yang ada UAC lebih utama berbanding SPM. Maka UAC itu akan merendahkan martabat SPM. UAC juga akan mengurangkan, menyusutkan keistimewaan orang Melayu dalam pelantikan sebagai penjawat awam. Penjawat awam itu ada keistimewaan pada orang Melayu. Apabila UAC ini diiktiraf, maka UAC akan merampas hak keistimewaan orang Melayu dalam melantik penjawat awam di negara kita ini. Sebab itu saya sebagai Presiden Parti Berjasa sangat tidak bersetuju untuk kita mengiktiraf sijil UAC di negara kita ini. Kerana apa? Kerana UAC adalah kurikulum Taiwan, dia tidak selari dengan kurikulum kebangsaan negara kita yang banyak bercanggah dengan perlembagaan. Dan akhirnya yang paling bahaya kepada UAC ialah dia sebagai racun yang boleh menggagalkan keharmonian kaum di negara kita ini. Sebabnya pendidikan inilah sistem yang boleh menemukan kita berbagai bangsa hidup dalam satu sistem pendidikan. Maka keluarlah dari sistem pendidikan tadi, situ adanya orang Cina, adanya orang India, adanya orang Melayu yang ramai dan juga bangsa-bangsa yang lain duduk di dalam acuan sistem kebangsaan, maka akan lahirlah kemenjadian bangsa kita, bangsa kebangsaan yang saling hidup sebagai sebuah negara Malaysia yang mana tuan tanahnya adalah orang Melayu. Di dalamnya ada keistimewaan untuk orang Melayu. Di dalam negara yang diduduk itu, dia akan hormat tentang Akta 153 yang menjadi ruh kepada perlembagaan bagi sebuah negara kita ini. Maka dia akan hidup bahasa Melayunya sangat cantik. Bangsa dia bangsa yang harmoni, hidup aman damai. Itulah dia peranan fungsi sistem pendidikan negara kita yang ada sekarang. Bagaimana kita hendak membenarkan UAC untuk diiktiraf, sedangkan UAC itu akan menghasilkan, akan membuahkan satu masyarakat, satu kaum, satu kelompok yang dia akan memecahkan, menggagalkan keharmonian kaum di negara kita. Sebab itu saya katakan UAC bukan aset negara. UAC adalah racun yang membawa gagalnya keharmonian kaum di negara kita ini. Maka saya mengatakan UAC tidak layak untuk diiktiraf di negara kita ini. Kita bukan untuk melahirkan bangsa Taiwan, tapi kita hendak melahirkan bangsa kebangsaan yang hidup di tanah Malaysia ini, di mana tuan tanahnya orang Melayu adalah tuan tanah di negara ini.